Ini bukan sekadar perbahasan akademik, ini realiti yang sedang berlaku depan mata kita. Realitinya, lebih 25% pelajar sekolah menengah tak capai tahap kefasihan minimum bahasa Melayu walaupun lahir dan membesar di Malaysia. Bayangkan, suku daripada generasi muda kita sebenarnya terpisah daripada bahasa negara sendiri. Sejak merdeka, kita banyak cakap tentang perpaduan, tapi kita tak pernah ada pelan bahasa kebangsaan yang benar-benar menyatukan semua kaum. Bahasa cuma menjadi subjek wajib, bukannya mengikat identiti. Apabila satu bahasa kebangsaan gagal jadi bahasa bersama, kita bukan sekadar hilang kefasihan, kita hilang rasa kepunyaan. Akibatnya, kita hidup serumah tapi hati kita tak bersama. Bahkan ada yang berkiblatkan negara tanah besar. Dan kalau keadaan ini kekal macam sekarang, apa akan jadi pada identiti negara kita?